Saya minta kerajaan kaji balik wanita-wanita tempatan yang berkahwin dengan warga-warga asing ini. Sepatutnya perlu ada undang-undang untuk membenteras, membasmi, menghalang nama-nama mereka ini digunakan oleh warga-warga asing. Ini bukan melibatkan agama, tetapi ini melibatkan undang-undang negara yang boleh ditambah baikkan. Ini melibatkan undang-undang negara yang boleh dibuat semula, yang boleh dibawa usul, dikaji, di-upgradekan undang-undang ini untuk lebih memberikan hak kepada rakyat Malaysia dan juga untuk boleh menjaga hak-hak rakyat dalam negara ini. Ada juga yang mengatakan bahawa kita kena samakan hak antara wanita dan lelaki. Kita kena samakan hak. Ini semua tuan-tuan berdasarkan undang-undang. Ini semua boleh buat pindaan. Tidak semestinya sama hak. Sebagai contoh, melibatkan agama sekalipun, faraid, harta pusaka ini, faraid ini pun tidak sama antara lelaki dan wanita. Tanggungjawab keluarga tidak sama antara lelaki dan wanita. Tidak ada samanya tuan-tuan. Ada perbezaan tuan-tuan antara wanita dan juga lelaki. Begitu juga dengan silsilah keturunan. Keturunan ini adalah di sebelah pihak lelaki. Anak-anak lelaki ataupun perempuan, anak-anak pasangan ini akan dibinkan, akan dinasabkan, akan dibentikan kepada si bapa. Dia tidak dinasab dan dibinkan, dibentikan kepada si ibu. Sebab apa? Sebab ini nak menjaga keturunan dia, tuan-tuan. Ini tak boleh semua sama rata, tuan-tuan. Sebab itu, ini saya bagi contoh-contoh untuk rakyat Malaysia boleh faham. Tak semua perkara antara lelaki dan wanita ini dia ada sama ratanya, tuan-tuan. Sebab itu, dalam melibatkan isu perkahwinan ini, kita minta kerajaan kita ini buat pindaan melibatkan akta, melibatkan perkahwinan. Bahawa perlu ada kekangan, perlu ada halangan apabila seorang wanita warga tempatan berkahwin dengan lelaki warga asing ini, tuan-tuan. Ini pindaan perlu dibuat, tuan-tuan.